Sesungguhnya ada sesuatu yang amat berharga, tetapi sedang nazak menuju penghujung riwayatnya. Sesungguhnya ia adalah petanda ketamadunan manusia. Malangnya ia tidak lagi berharga. Itulah nasib tulisan Jawi. Seperti juga beberapa tulisan tua dunia yang lain seperti Sumeria, Sanskrit, Kanji, Umlaut, Cyrillic. Tulisan Jawi hari ini berhadapan dengan cabaran yang amat sukar apabila generasi pewarisnya sendiri tidak mengenal dan tidak tahu membaca Jawi. Tulisan Jawi adalah ciptaan agung bangsa Melayu, digunakan secara meluas di arkipelago Melayu sejak 700 tahun yang lalu. Tulisan Jawi terawal dikesan di batu bersurat Terengganu bertarikh 702 Hijrah atau 1303 Masihi. Bermakna tulisan ini telah mendahului kewujudan Empayar Melayu Melaka yang hanya dibuka pada tahun 1411. Tulisan Jawi adalah sebuah tulisan yang indah dan cantik. Ia boleh digubah melalui berbagai gaya seni khat. Tulisan Jawi bukan semata-mata ditulis untuk penulisan Al-Quran, bahkan manuskrip sejarah dan penglipu lara, buku-buku tabik, buku hukum dan kanun, kesusastraan, manuskrip seni bina, ukiran kayu, batu nisan dan mata wang banyak menggunakan tulisan Jawi. Pada suatu ketika yang lalu, daulat tulisan Jawi dapat dilihat apabila pentadbir British menggunakan tulisan ini dalam surat menyurat mereka untuk berurusan dengan pembesar dan raja-raja Melayu. Tulisan Jawi juga pernah menjadi kurikulum sekolah. Bahkan, indah dan cantiknya tulisan Jawi telah menarik minat bukan Melayu untuk mendalami dan fasih menulis serta membaca tulisan Jawi. Malangnya, perubahan masa telah melenyapkan penggunaan tulisan Jawi. Pengaruhnya semakin hari semakin hilang. Kehilangan tulisan ini suatu hari nanti bukan sahaja akan merugikan bangsa penciptanya, tetapi adalah kehilangan besar kepada sejarah tulisan dunia.